Sementara itu, kira-kira 740,000 pengundi termasuk lebih 534,000 warga Bangladesh dari pelbagai negara di seluruh dunia berdaftar untuk mengundi melalui undi pos dalam pilihan raya umum yang dijadualkan pada 12 Februari 2026. Menurut laporan United News of Bangladesh, Suruhanjaya Pilihan Raya EC melancarkan aplikasi Postal Vote BD bagi pengundian luar negara OCV pada 19 November dan bagi pengundian pos dalam negara ICPV pada 17 Disember. Menurut Pengarah Sekretariat EC Perhubungan Awam, Ruhul Amin Maulik, aplikasi Postal Vote BD akan kekal dibuka untuk pendaftaran semua pengundi yang layak sehingga 31 Disember. Walaupun sistem pengundian pos telah lama diperuntukkan dalam undang-undang, ia tidak pernah dipraktikkan dalam pilihan raya sebelum ini. Ini kali pertama EC memperkenalkan sistem pengundian pos hybrid yang berkesan dan disokong teknologi maklumat IT membolehkan warga asing, kaki tangan kerajaan yang ditempatkan di luar kawasan pilihan raya masing-masing, petugas pengundian serta individu yang berada dalam tahanan sah untuk menggunakan hak mengundi melalui gabungan pendaftaran digital dan pengundian manual. Sehingga 7.05 malam waktu tempatan pada Khamis, sejumlah 740,412 pengundi berdaftar untuk mengundi melalui undi pos bagi pilihan raya 12 Februari. Daripada jumlah itu, 205,942 pengundi berdaftar dari Bangladesh, manakala 534,470 adalah warga Bangladesh di luar negara dari pelbagai negara di seluruh dunia. Dalam kalangan pendaftar luar negara, jumlah tertinggi adalah dari Arab Saudi 155,535, diikuti Qatar 57,521, Oman 43,484, Malaysia 41,469, Emiria Arab Bersatu 30,713, Amerika Syarikat 25,557, Kuwait 22,975, United Kingdom 21,299 dan Singapura 17,471. Menurut jadual pilihan raya, tarikh akhir penyerahan kertas pencalonan adalah pada 29 Disember, manakala tarikh akhir penarikan diri calon ialah pada 20 Januari. Kempen pilihan raya akan bermula pada 22 Januari dan berterusan sehingga 48 jam sebelum tempoh pengundian 7.30 pagi pada 10 Februari.